ikan bilis, kemudian bawang merah. Dekat sini kita ada cili padi, cili merah, cili hijau, kemudian bawang putih. First, ikan bilis ini kita rebus dulu. Kita tunggu ini mendidih dulu, baru kita masukkan ikan bilis. Baru dia punya rangup tahan lama. Air dah mendidih, baru kita masukkan ikan bilis. Dia mendidih dulu, baru kita angkat. Air dah mendidih, ikan bilis kita akan jadi macam gini. Korang tengok, air dah baru kita tapis. Korang nampak tu putih guys. Oke, sebelum kita nak goreng, kita kena kita potong bahan-bahan dulu guys. Dah siap. Kemudian bawang putih. Kita taruh sini. Kemudian cili padi. Cili padi yang merah dengan yang hijau. Bahan-bahan yang kita dah potong. Kemudian jom kita start memasak. Bila minyak kita dah panas, baru kita masuk ikan bilis yang kita dah rebus tadi. Kita goreng sehingga garing lah minyak ikan bilis ni. Kita dah separuh dah masak, baru kita masukkan bahan-bahan yang kita dah sediakan tadi ya. Masuk je dalam. Guys, untuk perasa dia pula, gula kita taruh 2 sudu. Kemudian perasa Ajinomoto sedikit, kemudian secubit garam. Garam jangan banyak sangat tau, supaya ikan bilis dah masin kan. Oke, kita gaul dulu lagi dia. Oke, kicap bukit. Kalau ni tak ada masalah, tak payah bubuh. Kita buka api lagi, kita gaul lagi dia. Oke. Selamat mencoba. Jangan lupa follow, like, komen, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.